Seorang penyelam Perancis secara tidak sengaja menemukan gua purba ketika selaman solo di Laut Mediterranean pada tahun 1985. Gua tersebut hanya didedahkan pada dunia pada tahun 1991 setelah insiden tragik melibat 3 penyelam. Apa yang menakjubkan ialah gua tersebut terletak 37 meter di bawah paras air laut. Ini menunjukkan bahawa air laut telah meningkat dengan sebegitu tinggi sejak manusia boleh berjalan kaki untuk menuju ke dalam gua tersebut. Kajian menunjukkan usia lukisan purap yang terdapat dalam gua itu berusia sekitar 30,000 tahun. Apa yang menakjubkan, terdapat lukisan tangan seakan melambai bersaiz dewasa dan kanak-kanak. Ini menunjukkan signal lambai telah lama digunakan manusia. Jika manusia telah wujud 30,000 tahun dahulu di kawasan tersebut, maka bagaimana keadaan Mesir dan Mesopotamia ketika itu, kerana piramid hanya dikatakan berusia 4,000 tahun sahaja, dan berapa lama sebenarnya Nabi Adam turun ke bumi?